Vietnam nightlife. Never sleep. Vietnam never sleep. Oh, no, this city. The city never sleep. Tadi baru pergi spa dengan kawan. So malam ni kita orang nak pergi makan makanan halal dekat town. So kat Vietnam lah. Ho Chi Minh City or Saigon City? Both. Same. Same. Okay. Ho Chi Minh dengan Saigon tu sama lah. So kita orang nak pergi makan makanan halal. Right. So and then malam ni sahaja aku ada dekat Ho Chi Minh Saigon ni sebab pukul 3 pagi kita orang nak pergi charity drive pergi Dak Nong. Right. Malam ni aku makan dekat restoran Islam. Dekat restoran lah. Dia macam street food di jalan Islam. Belakang tu masjid. So nanti aku tunjuk lah belakang backfit masjid. And then dia ada ayam. Macam hari tu ada daging, ada telur, apa semua kan. Macam tu lah. And so aku dekat masjid, Masjid Ar-Rahim nama dia. And then dia ada macam cucuk ni lah. Aku pun tak tahu apa nama dia. So dia macam steamboat macam tu, tapi dia goreng. Right. So makanan aku malam ni ayam, daging, nasi, kuah daripada telur, chicken. So kat sini kalau nak cari Masjid Ar-Rahim lah, depan ni ada 4 stall yang jual makanan halal. So don't worry. After finish and the government they put up the top. And then people protest. Why the heck they do it for free? And even the Japan government they protest. Hey, we build for free. And why you take the money from the people and then they have to, and then they very angry, you know. Oh, money. Làm British government. So inilah terowong yang ada dekat Vietnam. The only one terowong ada dekat Hanoi. Dekat Hanoi, Ho Chi Minh. Ada dekat Saigon River. So kawan bawa. So sini dia macam pesta juga. Semua orang minum-minum air gitu. Duduk. Dia bawa kerusi. Ada kerusi, duduk minum beer lah. Something macam. Sebab ini malam minggu. So dia ada macam bangunan skyscraper lah macam tu. So bangunan dia lebih kurang macam bangunan TM. Tapi yang bangunan yang dah dijual tu orang cakap lah. Aku pun tak tahu. Nanti kita nak pergi tempat lain pula. Aku tak tahu mana kawan nak bawa. Tapi pukul 3 pagi kita orang akan start journey pergi ke Dok Nang. So right, nampak macam tu. Ramai gila orang. Sangat-sangat ramai. Yang aku cakap, diorang minum dan makan kat situ. Dia enjoy-enjoy gitu. Ni tempat lepak malam minggu. So geng, kat seberang dia ada tulis, dia bukan macam ferry ke river cruise ke, dia tulis water bus dekat seberang. Saigon water bus. Nampak? Tak nampak. So tapi tak apalah, aku tunjuk je gitu. And then belakang ni dia ada papan iklan. Besar gila, panjang gila papan iklan ni. Tapi cahaya gelap. Apalah sebab iklan dengan gelap. Okey, boleh nampak. Besar, panjang gila dia punya iklan. So belakang tu Saigon Town. Macam tu lah. Kawan bawa aku kat sini enjoy lepak-lepak gitu. We just stay hotel kot. Aku tak tahu tu. So alright, bye.